Mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu billahi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qudwatina wa qa'idid du'atil mujahidin wa imamil muttaqin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Surau, para sah pimpinan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar Datuk, tuan-tuan dan puan semua? Sihat How are you? Okay. Baik, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan dan kenikmatan pada pagi ini. Bersama-sama kita solat fardu subuh di congregation dengan secara berjemaah. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan masa dan peluang bersama-sama pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah kita, iaitu menggunakan kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, The Story of Al-Quran, kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, Datuk-datuk, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So, for this morning, pada pagi ini kita nak sambung satu kisah. Yang kisah ini, tuan-tuan, kisah the Prophet Ayub alaihi salam, kisah Nabi Ayub alaihi salam. Cumanya kisah ini secara to be honest, secara jujurnya, tuan-tuan, takut untuk saya nak kongsikan. Okay. Sebab dia takut menjadi kepada realiti itu, kepada kita tu tak tahu bagaimana we can able to face it or not, mampu untuk berharapan ataupun tidak. Okay. Kisah ini. Baik. So tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, the Prophet Ayub alaihi salam, dalam Quran, tuan-tuan, Quran tak menyebutkan berkenaan dengan secara detail of his people, siapa umat dia. Dan Quran juga tidak menyebutkan apakah mesej yang perlu disampaikan. Kerana apa yang penting, tuan-tuan, kata para ulama, iaitu Allah Subhanahu wa taala nak kita belajar setiap kisah yang berbeza ini, okey, supaya kita boleh letak dalam kehidupan kita. So Allah tak mention siapakah umat Nabi Ayub alaihi salam dan apakah mesej yang perlu dia bawa. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihi salam, he was tested with the children. Dia pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan kekayaan, dengan kehilangan anaknya 12 orang, dalam riwayat 14 orang. Dia pernah ada sakit yang kata para ulama, sakit yang tak pernah terkena pada umat sebelum itu dan tidak akan terkena orang selepas itu. Maknanya hanya Nabi Ayub AS yang terkena sakit yang paling teruk di atas muka bumi ini. So tiga-tiga ini Nabi Ayub AS pernah kena. Nabi Ayub AS ni dia mempunyai kekayaan yang begitu luas, anak yang ramai, dan begitu juga kesihatan yang baik.
seorang yang soleh, Nabi lagi. So perfect. Kalau seseorang dapatkan kesemua perkara tersebut, this was perfect. Dia adalah merupakan satu perkara yang sangat sempurna. Tak jadi Nabi pun tak apalah. Ada kekayaan, anak ramai, dan anak ramai semuanya anak yang bijak-bijak, cantik-cantik, kacak tak seumpama dengannya, kaya, mempunyai kesihatan yang baik, soleh lagi. Apa lagi nak? So semua itu ada pada Nabi Ayub alaihissalam. Dan ketiga-tiga perkara itu, kata para ulama, ini yang manusia akan cari. Dengan kekayaan, anak yang ramai, kesihatan yang baik. Cukuplah ada dalam kehidupan kita. Itu pun sudah cukup. Satu masa, tuan-tuan, syaitan laknatullahi alaih, dia mendengar satu perbualan malaikat. Okey, perbualan malaikat yang mana pada ketika itu malaikat malaikat pada ketika itu mencari siapakah manusia yang paling soleh dan paling taat pada ketika itu. So ada yang mengatakan Nabi Ayub alaihissalam. So syaitan dengar perkara tersebut. Bila syaitan dengar perkara tersebut, tuan-tuan, syaitan bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Supaya ditarik ataupun diuji dengan ketiga-tiga perkara tersebut. Nabi Ayub alaihissalam ni, tuan-tuan, dia ni bukan siasa berzikir, tuan-tuan. Dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ada saja dia infak dan beri. Dan mulutnya tak pernah putus daripada bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan. Okey. Satu masa syaitan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya test Nabi Ayub alaihissalam, supaya dihilangkan akan hartanya. Dalam riwayat, some narration menyebutkan bahawasanya ketiga-tiga perkara itu hilang selama 3 hari saja. Hari pertama hilang akan harta keseluruhannya, hari kedua hilang akan keseluruhan anaknya, mati. Yang ketiga kemudian datang sakit yang cukup teruk. Kemudiannya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan laknatullah ini, supaya dihilangkan harta, diuji. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala permitted, Allah berikan keizinan kepada perkara tersebut. Sebab syaitan cuba untuk membuat tipu daya. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ayub alaihissalam ini, Ayub ni, dia beribadat kerana takut harta dihilang. That's why lah tiap-tiap malam dia akan beribadat supaya harta itu dijaga. Kalau tak beribadat, mungkin kau akan murka. Boleh faham tak maksud tu? So syaitan cuba memperdaya. Kita tahu Allah SWT is knowing, tahukan perkara tersebut. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Ayub alaihissalam dengan kehilangan keseluruhan hartanya. Satu hari hartanya terbakar. Dengan satu hari dia punya abundant livestock, dia punya binatang ternakan, ladangnya dan semua hartanya yang luas hilang selama satu hari saja. Dengan kekayaan yang ada, hanya tinggal sedikit saki baki saja. Itu pun tak boleh nak buat apa, habis. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Apa yang berlaku setelah hartanya terbakar, hilang semua? Nabi Ayub alaihissalam ibadatnya bertambah 2 kali lipat. Ini harta hilang ni, ibadahnya bertambah 2 kali lipat. Syaitan disguise, menyamar sebagai manusia, bertemu dengan Nabi Ayub alaihissalam, mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah hilangkan harta kamu, telah bakar semua harta kamu. So pada ketika itu Nabi Ayub alaihissalam balas balik kepada syaitan bila mana harta dia hilang. Alhamdulillah, selesai kerja saya. Dia boleh jawab macam tu. Harta ini Allah yang bagi. Sampai satu masa Allah bagi pada aku, kemudiannya aku dipertanggungjawabkan untuk menguruskan tanaman. Sampai satu masa Allah ambil balik harta ini.
Okay? Sampai satu masa Allah balik, jadi tugas aku sudah selesai. Habis dah, tak ada apa lagi dah. Hisab aku pun kurang pada hari akhirat. Dan Allah telah berjanji kepada manusia bahawasanya bila mana satu itu hilang dan dia bersabar, Allah akan tambah rezeki itu 2 kali lipat. Ada, tak ada sudah. Macam mana tuan-tuan? Can we bring that situation in our life? Itu saya kata. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Hilang hartanya. Satu masa. Sebab apa? Harta ini dipertanggungjawabkan. Harta ini bukan milik aku, milik Allah. Satu masa Allah nak ambil. Okay? Satu masa Allah nak bagi. Kalau ada aku bersyukur, kalau tak ada aku sabar. Nah, syaitan pada ketika itu sangat-sangat disappointed, dia kecewa. Pasal apa? Dia mengharapkan satu benda yang state berlainan. Tapi dapat yang bagaimana? Dapat yang begini. Okey, dapat yang begini. Kemudian tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan pergi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, pergi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala lalu untuk wafatkan, matikan anak dia. Okey, matikan anak dia. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala kabulkan perkara tersebut. Sebab benda yang sama juga untuk menguji keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Okay? Sama ada dia mampu untuk berhadapan ataupun tidak. Masuk hari yang kedua tuan-tuan, okey, anaknya mati semua. Ke-12 anak ni dalam riwayat ada 14 orang, mati semua anak-anaknya. Disebabkan keruntuhan rumah. Kalau riwayat menyebutkan runtuhnya rumah. So Nabi Ayub alaihissalam tinggal bersama dengan kesemua anak-anaknya dalam satu rumah. Pada ketika itu mungkin Nabi Ayub tidak ada di rumah dan anaknya mati. Satu persatu anak dia mati. Okay. Dan benda yang sama, syaitan kembali balik kepada Nabi Ayub alaihissalam menyatakan bahawasanya, tengok anak kamu semua dah mati. Dia cuba lagi. Okey, cuba lagi bawa malapetaka kepada Nabi Ayub alaihissalam, mengatakan bahawasanya Tuhan pun dah tak sayang kepada kamu. Akhirnya anak kamu mati satu persatu, 14 orang. Yang tinggal hanya dia dan isterinya, iaitu nama isterinya adalah Rahmah. Okey, Rahmah. Hanya tinggal berdua. Jawapan yang sama Nabi Ayub alaihissalam jawab kepada syaitan laknatullahi alaihi. Anak ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Okay? Dia berhak ambil dan dia berhak berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka selesai tanggungjawab aku. Tidak ada lagi banyak hisab aku pada hari akhirat dengan tanggungjawab yang ada. So macam mana tuan-tuan? Ini menyebabkan lagi syaitan laknatullahi alaihi berasa sangat kecewa. And then the last tuan-tuan, okay? Yang the last, ya. Yang last ini tuan-tuan, syaitan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. You dah hilangkan harta dia. Dah hilangkanlah anak. Berikanlah dia kesakitan yang sangat teruk pada dia. Sebab ini sahaja yang boleh, okey, menggugat dia Nabi Ayub itu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu masa tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala uji. Ini harta dah hilang, anak sudah hilang. Okey. Dan yang ketiga, ini sahaja yang tinggal. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai kesihatan yang sangat baik dan seorang yang soleh, tidak pernah putus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah uji dia dengan sakit tuan-tuan, yang kata para ulama disebutkan dalam kitab-kitab bahawasanya tidak pernah dirasai oleh orang sebelum itu dan tidak akan pernah dirasai oleh orang selepasnya. Sakit apa? Wallahu alam. Dalam riwayat Israiliyat menyatakan penyakit cacar. Itu semua dhaif, tak tahulah apa. Tapi sakit yang amat teruk. Al-Quran pun dah menyebutkan sakit yang sangat teruk. Cuma Quran tak mention apakah illness ataupun sakit tersebut. Okey? Maka tak disebutkan. Tuan-tuan, Nabi Ayub alaihissalam mempunyai isteri yang sangat solehah namanya Rahmah. Bila mana hartanya hilang dan anaknya hilang, yang memberi sumber kekuatan adalah isterinya juga.
Ini penting tuan-tuan apabila seseorang yang rapat dengan kita, apatah lagi ratu hati kita. Bila mana seseorang itu diuji ataupun ditimpa kesusahan, inilah benteng yang terkuat untuk berikan support kepada kita. Tidak mengharapkan orang lain. Sebab orang lain takkan bantu kita. Bukan takkan bantu, maksudnya tidak akan sama support yang diberikan orang lain berbeza ataupun dibandingkan support yang diberikan orang yang dekat dengan kita, antaranya adalah isteri kita. Okey? Yang berikan support kepada kita. Kemudian tuan-tuan, Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit yang begitu teruk. Sakit ni tuan-tuan lama, cukup lama yang ditimpa oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga kan dalam riwayat menyebutkan bahawasanya daging-daging ni hampir luruh. Daging-daging ni hampir luruh. Dan orang pada ketika itu, manusia pada ketika itu cuba melarikan diri daripada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam teruk sangat sakit dia tu. Okey, tak mampu nak beribadat dan seumpama dengannya. Tuan-tuan, ketika mana anak dia mati 12 orang itu ataupun 14 orang itu, apa yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam? Tadi hartanya hilang, ibadatnya 2 kali lipat bertambah. Bila anaknya mati, ibadatnya 2 kali lipat bertambah. Sudah 4 kali ganda. Bila sakit tuan-tuan, bila sakit, Nabi Ayub alaihissalam terus lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sakit, harta hilang, anak dah hilang, tapi masih lagi continue the worship to Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudiannya Nabi Ayub alaihissalam ni sakit lama. Dalam riwayat menyebutkan 7 tahun, dalam riwayat lain menyebutkan 8 tahun, dalam riwayat yang lain menyebutkan 18 tahun ataupun 20 tahun. Kita ambil yang paling lama lah tuan-tuan, 18 tahun ataupun 20 tahun. Sakit yang sangat teruk, tak tahu sakit apa. Nabi Ayub alaihissalam pada ketika itu tak pernah pun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta penyembuhan. Tak ada. Dia tak minta Allah. Dia tak minta penyembuhan untuk sakit itu. Okey? Satu masa tuan-tuan, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah tak ada semua pendapatan. Nabi Ayub dah tak ada semua pendapatan, harta pun tak ada, kerja dan seumpama dengannya. Isterinya Rahmah terpaksa bekerja. Sampai satu masa orang dah tak ambil lagi Rahmah ini, isteri Nabi Ayub ni, kerja dan bagi upah bekerja. Kerana apa? Takut penyakit itu berjangkit kepada isteri dia dan menyebar kepada orang lain, dan menyebabkan orang sekeliling ataupun orang pada ketika itu menjauhkan juga daripada isteri Nabi Ayub alaihissalam. Nampak tuan-tuan pengorbanan seorang isteri. Akhirnya tuan-tuan, satu masa dah tak ada lagi rezeki untuk dia nak cari, okey, nak earn income dan seumpama dengannya, dah tak ada lagi orang yang nak. Apa yang isteri Nabi Ayub alaihissalam buat? Dia memotong rambut dia, membuat anyaman, and then dia jual anyaman tersebut. Teruk tuan-tuan ujian ni. Sebab tu saya takut nak cerita ni, bukan apa, bila terkena pada kita ni, mampu tak kita nak buat itu je. Okey, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, dia potong, buat anyaman, and then jual. So dapat rezeki, income itu digunakan hanya untuk membeli pakaian Nabi Ayub alaihissalam dan makanan saja. Tu untuk survive berkenaan 2 itu saja. Berapa kali dia buat? Isterinya buat 2 kali. Maksudnya 2 kali potongan rambut. Dah tak ada apa lagi. Orang nak minta kerja, orang tak bagi. Nak minta upah kerja, orang tak, takut nak dekat. Akhirnya diusir oleh penduduk pada ketika itu. Okey. Baik, kemudian Nabi Ayub alaihissalam sakit. Sakit sehingga 20 tahun, 18 tahun. Jadi isteri dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesian tengok Nabi Ayub alaihissalam. Apa isteri dia kata? Bila dah kesian tuan-tuan, isteri dia kata, "Oh Ayub, wahai Ayub, wahai suamiku, okay, you are the prophet of Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau ni kan merupakan Nabi Allah
Rasul Allah, Nabi ataupun Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, and you so closest to Allah Subhanahu Wa Taala, engkau paling rapat, closest relationship to Allah Subhanahu Wa Taala, sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kesihatan yang baik. Itu sahaja permintaan isterinya Rahmah, sebab kesian saya. Lalu Nabi Ayub alaihi salam reply balik dengan soalan. Okay. So jawapan ni cukup menyayat hati tuan-tuan. Okay. Isterinya Nabi Ayub alaihi salam berkata kepada isterinya, kita senang dah berapa lama sebelum sakit ni? Kita senang dah berapa lama? Maksudnya sebelum Nabi Ayub alaihi salam sakit, dia tak pernah kena apa-apa sakit. Boleh faham kan? Dia tak pernah kena apa-apa sakit. Kesihatan cukup baik. Pada ketika itu saja Allah uji dengan satu sakit yang begitu teruk sehingga memakan masa 20 tahun. So cukup lama. And then kemudiannya dia tanya balik kepada isteri dia, kita sudah senang ni, okay? How did I enjoy, dia kata, a good health and riches? Berapa lama ni aku sudah berseronok dengan kekayaan dan juga kesihatan yang baik? Berapa lama? Dia tanya balik kepada isteri dia. So isteri dia menjawab 70 years, 70 tahun. Lama tuan-tuan. Kekayaan yang dia menikmati 70 tahun dengan kesihatan 70 tahun. Dia tanya balik kepada isteri dia, berapa lama aku suffering dengan sakit ini? 20 tahun. Kalau kata Nabi Ayub alaihissalam, beginilah. Kalau sakit itu dah sama dengan 70 tahun, sebagaimana aku merasa nikmat, kita dah rasa nikmat ni lama, Allah baru uji 20 tahun. Tak sama kenikmatan yang kita dapat dengan sakit yang aku dapat. So nikmat yang kita dapat lebih lama daripada sakit. Aku malu nak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kesembuhan. Allah Rabbi, Allah. Takut nak cerita tuan-tuan. Okey? Tak apa. Nabi Ayub AS mengatakan tak apa. Nanti kalau sakitnya sudah, orang kata sudah sama dengan senangnya, maknanya 70 tahun, barulah aku mohon pada Allah Ta'ala untuk menyembuhkan kesembuhan. Okey? Untuk menyembuh kesembuhan. Okay. Itu saja dia mohon. Ketika mana isteri Nabi Ayub AS Rahmah menjualkan anyaman dia, iaitu rambut tadi, kepada orang, hanya dapat 2 kali saja, adakah diketahui oleh Nabi Ayub AS? Nabi Ayub AS tak tahu. Sebab Nabi Ayub AS mengetahui kita dah tak ada makanan, dah tak ada harta, dah tidak ada sumber pendapatan, lalu macam mana kamu boleh dapat makanan dan pakaian baru ni? So isteri tak menjawab. Isteri tak menjawab. Kali kedua ditanya lagi, mana kamu dapat duit untuk beli makanan dan juga pakaian ni untuk aku? So tak jawab juga. Kali ketiga barulah dia menunjukkan, dia buka dia punya tudung lah kita kata kan, dia tunjuk, tengok sebahagian rambutnya telah hilang. Tuan-tuan, this is a sacrifice, great sacrifice lah kata para ulama, pengorbanan cukup besar bagi seorang isteri. Okay, tengok. Bila Nabi Ayub AS melihat perkara tersebut, dia cukup marah. Sebab lah orang tengah marah tuan-tuan, dia mengatakan kau telah mengaibkan sesuatu yang tak pernah dibuat orang. Pergi jual anyaman rambut nak survive. Lalu Nabi Ayub AS bersumpah, aku bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku bersumpah aku akan sebat engkau 100 kali sebatan. So nazar itu dibuat kemudian, sebab telah buat perkara tersebut. Baik. Sampai satu masa tuan-tuan, okey, Nabi Ayub alaihi salam, okey, sakit dia terlalu teruk. Dah terlalu teruk, menyebabkan terganggunya ibadat dia. Terganggunya ibadat dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quranul Karim surah Al-Anbiya, wa ayyuba iznada rabbahu
anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan kami buka kisah ini dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ketika mana dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, inni masanniyad durru, sesungguhnya sakit ni telah menghalang aku untuk beribadat kepadamu ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau lah paling mengasihi di antara yang paling mengasihi di antara yang lain. Tuan-tuan, Nabi Ayub alaihi salam, dia pada ketika itu barulah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesembuhan sakit dia. Dia mohon untuk teruskan ibadat. Nanti kita akan tengok dia punya lesson, dia punya wisdom pasal apa Nabi Ayub alaihi salam buat apa perkara ini. Dia mohon. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab aku ini, ya Allah, aku ini sangat suka beribadat kepada kamu, tapi sakit ini menghalang aku untuk beribadat. So dia minta sembuh tadi, yang asal dia tak mau minta sembuh sebab malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit hanya 20 tahun, dia tak mau minta sembuh. Tapi pada kali ini dia minta sembuh untuk apa? Untuk sembuh untuk apa? Untuk continue ibadat. Okey, untuk continue ibadat. Ini sangat luar biasa apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh Nabi Ayub alaihi salam. Baik, muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala jawab apa yang disebutkan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu wa ahlahu wa mislahum ma'ahum. Fastajabna lahu, lalu kami jawab, kami kabulkan apa yang diminta oleh Nabi Ayub alaihissalam. Fakashafna, kami hilangkan sakitnya, mabihi min durrin, daripada sakit yang dialami, wa atainahu ahlahu, kami dah berikan kepadanya ahli keluarga 2 kali lipat, wa mislahum ma'ahum, dan sebagaimana bersama dengan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala kabulkan terus permintaan Nabi Ayub alaihissalam pada ketika itu dengan memberikan kesembuhan, kemudiannya ditambahkan 2 kali lipat, disebutkan Al-Quran Karim dalam surah Al-Anbiya ayat ke-84, 2 kali lipat akan keluarganya. Maksudnya apa? Anaknya tadi 12 orang, 14 orang yang mati tadi, akhirnya Allah ganti selepas daripada itu 2 kali lipat. Dalam riwayat menyebutkan 24 anak. Bukanlah ganti gitu terus hidup anak dia tu, maksudnya satu persatu lah, tapi sehingga 24 anak Allah ganti. Sebab ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersabar, okey, sabar dengan dugaan yang cukup begitu kuat, Allah akan ganti benda ni. Cuma kita nak dapat keyakinan tu bagi kita lah, ya, cukup sukar dan payah, okey, untuk kita nak relate dengan kehidupan kita. So tuan-tuan, dipendekkan cerita tuan-tuan, Nabi Ayub alaihissalam diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. So Nabi Ayub alaihissalam ada menazar tadi kan, untuk menyebat ataupun memukul isteri dia sebab buat perkara tersebut. So nazar ni tuan-tuan, kok mana pun dia kena laksanakan, wajib. Okey? Laksanakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menyempurnakan nazar dia supaya jangan langgar sumpah, sebab dia bersumpah, "Huz biyadika dhifan fadrib." Ambillah rumput, kemudiannya diikatkanlah dengan 100 ikatan. Dengan 100 rumput itu, dengan 100 ikatan. Okey? Dengan 100 ikatan. Wa wajadnahu sabira. Kami mendapati bahawasanya Nabi Ayub ni merupakan seorang hamba yang cukup sabar. So Allah puji kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. So untuk nak sebat isteri itu tak perlu kepada satu sebatan, lalu Allah bagikan satu rukhsah kepada Nabi Ayub alaihissalam supaya dicarikan rumput itu, dikumpulkan sehingga 100 helai rumput itu, diikat and then dipukul sekali saja. Seolah-olah dengan 100 kali rumput tersebut, dengan satu sebatan tu dikira dengan 100 kali pukulan. Itu untuk melanggar, untuk tidak melanggar sumpah. Okey. So Nabi Ayub alaihissalam
diberikan kesembuhan sebagaimana biasa. Dan hartanya tadi, bila mana tuan-tuan Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam mendapat kesembuhan, maka hartanya tadi yang hilang Allah ganti 2 kali lipat. Semua Allah ganti 2 kali lipat. Ibadatnya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang diberikan kepada dia. Dalam satu riwayat tuan-tuan, yang ketika mana Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kesembuhan tu, yang pertamanya disebabkan sakit. Yang sakit tersebut, sakit tersebut menghalang dia beribadat. Yang kedua, dari riwayat mengatakan bahawasanya Nabi Ayub alaihissalam memohon untuk beri kesembuhan itu untuk mengelak fitnah. Ini riwayat yang kedua lah. Tak tahu mana satu yang tepat, tapi kebanyakan riwayat ambil yang pertama itu, sebab kesihatannya lah makin teruk. Sehingga menghalang dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ditakut akan fitnah yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam. Fitnah yang bagaimana tuan-tuan? Sebabnya ketika mana berlakunya perkara tersebut, dalam kitab tafsir Zamakhsyari menyebutkan bahawasanya ala anna ayyuba kana yatlabu syifaa khifatan ala qaumihi minal fitnah haitsu kana syaitanu yuwaswisu ilaihim kama kana yuwaswisu ilaihi annahu law kana nabiyyan lama butuliya bimisli ma butuliya bih. Disebutkan Nabi Ayub alaihissalam, kenapa dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kena takut fitnah. Fitnah bagaimana? Fitnah yang berlaku sekiranya umat dia, bukan umat, orang pada ketika itu melihat pada ketika itu yang teruk berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam, akan timbul tanda tanya. Sebab syaitan takut memberikan was-was kepada orang pada ketika itu. Apakah was-was itu? Was-was yang diberikan syaitan kepada orang pada ketika itu, melihat bahawasanya kalaulah Nabi Ayub ini betul-betul seorang Nabi, pasal apa dia diuji sampai teruk sebegini? So telah jadi wondering benda tu, takut. So Nabi Ayub alaihissalam takut fitnah itu berlaku kepada orang pada ketika itu, dia mohon kesembuhan supaya tak terjadi fitnah. Orang akan pertikaian, takkanlah seorang Nabi diberikan ujian sampai teruk sebegini. Impossible, tak mungkin. Ini, itu kata mereka. Sebab apa? Syaitan cuba meletakkan was-was kepada mereka. Itu riwayat yang kedua lah. Riwayat yang kedua menyatakan bahawasanya Nabi Ayub alaihissalam mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan takutnya akan fitnah. Baik, muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil sedikit tuan-tuan daripada kisah ini, daripada lesson dia punya pengajaran ataupun wisdom, dia punya hikmah, apa yang kita boleh relate dengan kehidupan kita. Sebab benda ni berat tuan-tuan, nak cerita. Kalau kena pada kita, bagaimana untuk kita nak berhadapan dengan perkara-perkara ini. Baik. Kata para ulama, bila mana berlaku perkara ini tuan-tuan, Allah uji kita dengan test of wealth, Allah uji dengan kita dengan lost the children, Allah uji kita dengan benda-benda yang dengan kesihatan yang teruk. Dan kata para ulama, this is what must be done. Inilah yang perlu kita buat. Hilangnya harta, ibadatnya 2 kali lipat bertambah. Hilangnya anak, ibadatnya 2 kali lipat bertambah. Hilangnya kesihatan, ibadatnya kuat lagi bertambah. Sebab itu saya kata tadi, belum tentu, not necessarily untuk kita nak berhadapan perkara ini kita boleh mampu atau tidak. So kita minta pada Allah lah supaya diberikan kekuatan. Sekiranya dia berlaku pada perkara ini kepada kita. Sebab harta ni milik Allah. Harta ni milik Allah, because Allah Subhanahu Wa Taala at any time can take it. Betul tak? Anytime Allah boleh ambil harta kita ni bila-bila. Cakap mudah lah tuan-tuan. Kalau diuji dengan perkara sebegini, saya tak perlu tengok orang lain, tengok diri saya sendiri. Kalau diuji sebegini, boleh tak untuk kita nak berhadapan dengan perkara ni? Sebab Allah boleh ambil bila-bila. Ada jaminan tak? Bila mana harta kita itu hilang, dengan sekelip mata satu hari kita mengatakan bahawa alhamdulillah selesai tanggungjawab aku. Sepatutnya hisab aku panjang,
Tapi disebabkan hilang saja harta tu, ringan sikit hisab aku pada hari akhirat. Alhamdulillah, sesuai tanggungjawabku. Allah berikan kepada aku harta, aku telah tanggungjawabkan harta dengan sebaiknya. Sampai satu masa Allah akan ambil semula. This is a great faith. Iman yang cukup hebat, tuan-tuan, yang belum tentu yang kita boleh terima benda ni dalam kehidupan kita. Sebab bila mana diberikan harta kepada Nabi Ayub alaihissalam, dia bersyukur. Bila harta ni hilang, dia bersabar. Jadi kata para ulama, adanya harta dengan tak adanya harta pada Nabi Ayub alaihissalam isim sama aja. Tak ada perbezaan apa-apa. Sebab apa? Kuatnya iman. Dan Allah tutup kisah ini, tuan-tuan, dengan kalimah wa zikra lil abidin, dan peringatan kepada orang-orang yang beribadat. Allah sebutkan wa zikra lil abidin. Kisah ini ditutup untuk diberikan peringatan kepada orang yang akan datang di masa akan datang, sekiranya ianya berlaku kepada diri mereka sebagaimana yang berlaku pada Nabi Ayub alaihissalam. Ini yang perlu dilakukan. Sebab itu Allah cerita dalam kisah tersebut, pengakhirannya wa zikra lil abidin, bukan nak cerita pasal Nabi Ayub alaihissalam tu sangat. Cerita tetap cerita, tapi peringatan apa yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam itu mestilah dihadapi dan dilalui sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, dan kita buat sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Sama aja. Yang kedua, tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita, tuan-tuan, pernah juga diuji dengan kehilangan anak, betul? Mungkin ada among us di kalangan kita ni ada yang sebegitu. Mungkin di luar sana orang yang diuji sebegitu. Sebab anak ni milik Allah, Allah yang beri, and then Allah boleh ambil semula. So lepas tanggungjawab kita. So kita nak berhadapan dengan benda tu, makan masa untuk terima akan kita punya takdir. Semua akan ambil masa. Dan yang ketiga, tuan-tuan, yang paling berat dalam kehidupan ini antaranya bila mana kesihatan itu ditarik. Tuan-tuan, cuba tengok Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inni masanniyad durru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, aku beribadat kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya sakit ini telah menghalang untuk aku beribadat kepadamu ya Allah. Sakit menghalang ibadat. Maksudnya sakit sebelum ini dia masih lagi mampu untuk dia beribadat. Tapi bila mana sakit ni untuk sehingga dah menghilangkan kesakitan itu, untuk menghilangkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh. Okey? Untuk sembuh. Sebab apa? Nak continue untuk ibadat. Tuan-tuan, kita relate dengan kehidupan kita, tuan-tuan. Kata para ulama, okey? Kita relate dengan kehidupan. Okey, if we are sick and we go to doktor, kita sakit and then kita jumpa doktor. Untuk apa? We want to be cured. Kita nak sihat. Okay? Kita nak sihat. Atau we want to close to Allah Subhanahu wa taala. So ada beza tu. Kita jumpa doktor untuk sihat. Okay? Ataupun kita jumpa doktor untuk sihat, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benda berbeza tu. Ya Allah, berikanlah aku kesihatan supaya aku mudah baca Quran. Ya Allah, berikanlah aku sembuh supaya aku boleh tahajud. Ya Allah, berikanlah aku kesihatan yang baik supaya aku boleh semayang banyak. So kita jumpa doktor untuk sembuh. Sembuh itu hanya untuk sembuh semata-mata, bukan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita boleh buat dalam kehidupan kita, masya-Allah. Sangat-sangat hebat, tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, okey, tidak ada langsung keluhan yang keluar daripada mulut Nabi Ayub alaihissalam ataupun rumutan daripada Nabi Ayub alaihissalam bila mana berlaku perkara ini. Tak ada. Hilang harta, hilang anak, hilang kesihatan, hanya diam saja, hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri kepada kita hadapi hidupan macam biasalah. Dia kata. So tidak ada apa. So ini. Okey. Dan last kali barulah dia komplain ke Allah. Komplain ni mengadu.
Nabi Ayub alaihissalam komplain to Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesihatan yang baik. Kita complain about Allah. Beza tak? Ya Allah, kenapa beri aku sakit sampai macam ni? Ya Allah, kenapa harta aku hilang sampai sebegini? Ya Allah, kenapa anak aku hilang sampai sebegini? Itu complain about Allah, not complain to Allah, bukan mengadu kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan sedikit kebaikan sebab sakit dia telah terhalang dah untuk diberi ibadat kepada Allah taala. Jadi tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini tuan-tuan adalah untuk memberi inspirasi kepada kita, untuk memberikan satu harapan kepada kita untuk diberikan anugerah yang cukup besar kepada kita bila mana kita berhadapan dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam ini. Sebab tu tuan-tuan saya sebut tadi, I told you earlier, saya sebut pada permulaan tadi, okey. Nak cerita bolehlah. Tapi nak berhadapan tu wallahu a'lam, minta Allah berikan kekuatan saja. Takut kita tak mampu untuk berhadapan sebegini. Elok-elok dari kekayaan yang begitu banyak, and then hilang sekelip mata, anak hilang sekelip mata, sakit datang sekelip mata. Semua itu tidak ada langsung runutan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan ibadatnya bertambah 2 kali lipat. Maka Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita, bila mana berlaku perkara ini pada umat yang akan datang, lakukan sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam berhadapan dengan situasi tersebut. Jadi tuan-tuan, datuk-datuk, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah ini memberikan sedikit kekuatan dan inspirasi kepada kita. Mohon Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita in case it's happen in our life, sekiranya dia berlaku dalam kehidupan kita lah. Okey, sekiranya dia berlaku dalam kehidupan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.